Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Sekali lagi bersama saya Dr. Maliki, calon 02 N22 Parit Raja. Dan hari ini saya berada di kawasan tapak Pasar Malam Seri Gading. Dan Seri Gading ini cukup sinonim ya, kerana nama Seri Gading ini juga adalah satu nama untuk kawasan Parlimen Seri Gading. Jadi Parit Raja dan juga Parit Yani bergabung dalam kawasan DUN membentuk Seri Gading. Mengapa saya anggap Seri Gading cukup istimewa? Kerana ini adalah tempat di mana selalu saya juga datang kemari bersama keluarga, bersama kawan-kawan untuk menikmati jualan-jualan, berjumpa kawan-kawan, beli baju bandel. Ya, sewaktu zaman sekolah dulu, ini adalah Pasar Malam Seri Gading, adalah pasar yang paling popular dalam kawasan Parit Yani dan juga segugusan di sinilah. Jadi saya mendoakan orang Seri Gading terus maju, makmur dan selamat. Dan insya-Allah nasib-nasib rakan-rakan jurujual, penjaja-penjaja, anak-anak muda di sini, insya-Allah saya akan pertahankan sekiranya saya diberikan peluang menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Parit Raja. Dan sudah pasti yang paling penting bukanlah isu pilihan raya ini semata-mata, tapi kehidupan bersosial, komuniti, hormat menghormati yang perlu kita pegang dan jadikan sebagai satu azam untuk kita jayakan. Semoga Parit Raja terus maju, semoga Perikatan Nasional dapat memberikan khidmat yang terbaik penuh keikhlasan, insya-Allah. Assalamualaikum. 02